Okey, hari ni kita nak belajar macam mana nak buat gambar guna Creative Agent. Okey, so anda boleh pergi ke www.creativeagent.com. Okey, so mula-mula anda pergi select Agent Graphic Designer. Lepas tu anda bagilah gambar produk ataupun servis anda. Ataupun anda nak promote kedai, anda bagilah gambar kedai anda. Okey, so katakanlah kita pilih produk kuih raya. So katalah kita nak iklankan tak nenas. Nak buat gambar poster ataupun gambar promosi tak nenas. Okey, saya nak buat gambar poster jualan asal raya sales tak nenas ni. Okey, so anda klik je. So anda tak perlu nak fikir pun prompt, anda just simple bagi tahu apa yang anda nak. Okey, so dia akan fikirkanlah, dia akan analyze image tak nenas close up 3 biji. Okey, dia kata. Okey, fokus pada feeling di tengah. Sesuai sangat untuk poster raya sales yang sempurna dan appetizing. Okey, dia akan tanya dalam 6 soalan. So kalau anda dah jawab 6 ni, baru dia buat gambar lah. Kenapa dia tanya? Sebab dia nakkan gambar kita tu tepat dengan apa yang kita nak, dengan kena pada target market yang kita nak. Okey, so target audience dia cadangkan adalah kepada keluarga dan working adults yang beli kuih raya umur 25 hingga 45, termasuk pembelian gift ataupun hantaran. Brand feeling, okey. Yang satu utama, premium, kemas, yakin, trusted, homemade vibe. Okey, so nak confirm ke atau ada nak adjust target audience atau brand feeling? Okey, kalau anda nak adjust, bagi tahu je lah. Bagi tahu dalam bahasa kita, bahasa biasa je. Ataupun anda just proceed je lah. Tekan ya je lah. So, dia pergi ke soalan kedua. Sekarang ni, dia akan tanya pasal poster role. Okay, so AI suggest ni poster role ni adalah untuk sales focus ataupun hard sell. Sebab anda nak raya sales, jadi kita buat jelas untuk convert pembeli. So untuk terus dapatkan jualan lah maksudnya. So anda nak confirm ataupun anda nak tukar ke poster role yang lain lah. Product highlight ataupun brand statement, feature tail, announcement, sales focus ataupun apa-apa role yang anda fikirkan lah yang lain. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita ikut je cadangan dia untuk sales focus iaitu hard sell. Okay, so dia recommendkan gambar buat clean premium plus cinematic studio shot. Okay, so style yang dia cadangkan lah. So produk boleh close up, nampak mahal dengan lighting studio, background minimal dan mood raya yang subtle. Okay, katalah kita nak dia tambah decorate sikit dengan ketupat dan vibes raya. So vibes pagi raya, katakan pagi raya. Okay, so gitu je. So dia akan note lah kita apa yang permintaan kita tu. Okay, so dia akan bagi soalan seterusnya. Soalan keempat, sales element. Okay, AI suggest apa dalam poster tu. So untuk poster ni dia kata sesuai letak price. So price on. Okay, promotion pun on kalau ada promosi untuk promotion raya lah, promo raya ringkas. Okay, CTA on, maksudnya ada button ataupun ada nombor telefon ke, nombor WhatsApp ke, untuk orang boleh call to action lah, orang buat pembelian, buat order. Okay, so dia cadangkan T3 on. Okay, kalau tak ada masalah, kita proceed je. Okay, untuk headline kepada poster ni, dia cadangkan headline dia macam ni, raya pagi ni tak nenas wajib ada. Okay, so dia ada macam elemen create agency sikit lah. Tapi kalau saya rasa macam saya cakap create agency tu macam belum cukup padu. Okay, so bagi tahu je, dia akan cuba bagi headline yang lebih padu lah dari segi create agency. Stok raya terhad, start nenas cepat. Okay, ni akan buat orang macam cepat nanti habis, nanti tak ada stok. Okay, so ataupun hierarki cadangan dia, stok raya terhad tu kecil, tak nenas tu besar lah, nak highlight yang tak nenas. Okay lah, so kalau rasa tak ada apa-apa, confirm lah ataupun tekan ok je. Okay, ni soalan terakhir, soalan ke-6. Dia akan suruh bagi harga lah. Sila bagi harga yang nak dipaparkan. Optional, maknanya kalau tak nak bagi harga pun tak apa. Okay, katakanlah RM25 atau nak RM25 ataupun RM25 per balang. Okay, so kalau boleh kita guna RM25 per balang lah. Okay, per balang, kata nak tambah lah. Dalam satu balang ada 30 pieces contohnya. 30 pieces. Okay, so kita bagi. Dia akan masukkan dalam poster tu. Okay, so bila kita dah bagi tahu
apa yang kita nak, apa keperluan kita nak, dia akan buat konten lah. So kita tak perlu nak fikirkan prompt macam mana, biar dia yang fikir tugas yang berat. Sebab dia adalah creative agent kita. Okay, so copywriting pun dia dah siap kan. Stok raya terhad, tak nenas cepat, raya saya tak nenas untuk keluarga dan wakil edat, bla bla. Last sekali dia ada bagi harga jugalah. Okay, so kalau anda tak ada nak edit apa-apa, anda tekan copy, and then bila anda post gambar ni di social media atau di mana, di ads ke apa ke, anda dah ada copywriting juga siap. Okay, ini gambar poster yang terhasil. So stok raya terhad, tak nenas cepat. Okay, so nampak agak menarik jugalah gambar dia. Promo raya RM25 per balang business order sekarang. Okay, katakanlah anda tak nak letak, anda nak tambah nombor telefon lah. Mungkin tadi kita lupa nak letak nombor telefon. Okay, so anda boleh tekan regenerate. Kalau anda nak generate totally baru, anda boleh tekan yang bawah ni. Kalau anda pilih Nano Banana Pro, anda boleh pilih kualiti gambar dan boleh pilih aspect ratio lah. Nak dia menegak ke, melintang panjang ke kan. So semua ada kat sini. Tapi tadi kita guna GPT 1.5. Okay, kalau kat sini nak regenerate pun anda boleh pilih aspect ratio juga. Okay, so untuk default dia akan guna GPT 1.5 lah, macam yang kita pakai tadi. Okay, katakan tambah nombor WhatsApp. Okay, bagilah nombor, nombor saya lah, katakan 3114752. Okay, and then apa lagi nak tukar? Tak nenas kasih besar, teks tak nenas kasih lebih besar, lebih highlight. Okay, so dia akan buat dua changes lah, satu yang ni, satu yang ini. So kita akan submit, and then dia akan tambahkan nombor WhatsApp tadi, dan dia akan kasih besar sikit lah tulisan tak nenas ni. Okay, kalau anda nak tukar color ke, nak tukar background ke, nak kecilkan sikit produk ke, anda boleh ditekan regenerate dan yes, bagi tahulah macam mana yang anda nak tadi. Okay, alright, so sekarang dah ada nombor telefon 03114752, dia dah masukkan logo WhatsApp. Okay, so basically dia dah besarkan sikit tulisan tak nenas cepat ni. Ni sama besar. Ni dah lebih besar lah. Kira acceptable jugalah. Okay, so poster ni anda boleh terus guna, boleh download dan boleh copywriting, dan anda boleh post dekat social media ataupun iklan anda. Okay, so kalau anda nak buat gambar kedua, anda tekan new chat dan ulang semula guna agent graphic designer. Okay, so next anda boleh try sendiri guna Nano Banana Pro. Anda bolehlah pilih quality dan aspect ratio. Okay, itu saya biar tuan-tuan cuba sendirilah. Okay, terima kasih.